Nama akak Ruswani Ismail. Umur sekarang masuk 56 tahun. Asal Kota Baru Kelantan. Asal betul-betul anak tulis Kota Baru Kelantan. Keluarga mak ayah dah meninggal. Akak ada 5 beradik. Semuanya pekerjaan sendiri. Sifat baru je. Cuma yang akaun semasa tu memang ada. Buat SSP ni baru 2022. Selepas ada aset tinggalan dari arwah ayah dan mak. Agak sifatnya tak banyak. Cumanya sebab sebab untuk pendapatan semasa tu cukup untuk kegunaan semasa, keperluan kita hidup saja. Lepas tu adalah satu aset tu akak jual hasil daripada orang tua. Lepas tu lah ada satu minat, satu keinginan bukan nak mencuba nasib, tapi nak simpan duit tu supaya duit tu tidak habis. Tak habis pergi koksi. Kabar-kabar habis tak tahu gimana dia. Kita kata duit tu dia. Lepas tu kita ni tak ada simpan yang lain dah. Lepas tu beberapa yang tinggal ni nak masuk dalam SSP. Dah dapat berita tergempar. Berita tergempar terkejut. Ya Allah, syukur dengan Allah. Syukur sangat ya Allah. Dapat selesai ya Allah. Perancangannya untuk masa yang akan panjang tu kita tabung balik, beli balik SSP tu dan kita tunggu untuk jabatan bertuah lagi. InsyaAllah diizinkan Allah diangkat. InsyaAllah kita bawa family sekali untuk pergi tunaikan umrah dan haji. Sebenarnya kita tak tahu bila kita akan mati dan kita hidup selama mana kita tidak tahu deh. Itu ketentuan Allah semua. Masa hidup kita tu kita kena ada aset penyimpanan untuk jaga masa hidup kita. Pertama-tama bila kita tu dah tak ada family, duduk seorang diri, dan ada family pun penting untuk anak-anak yang masih memerlukan ibu bapa tu. Ada tak? Seperti orang tua-tua cakap, mak ayah kita cakap, mak ayah kita kecek dulu deh, dengan anak-anak dulu dah. Kata kalau daripada 1 sen tu kita simpan, kita bubuh dalam siling tu, bubuh dalam 10 sen, 20 sen, 30 sen, RM1, lama-lama jadi bukit. Lama-lama daripada yang RM2-30 tu jadi 100, 1000, 2000 sampai 1 juta.